Tahukah anda ada banjaran gunung sebesar Alps tersembunyi di bawah ais Antartika? Banjaran ini dipanggil Gamburtsev dan imbasan radar menunjukkan puncak dan lembah yang tertutup hampir 600 meter ais. Gunung-gunung ini bukan kecil. Ketinggiannya menyamai banjaran Alps di Eropah. Tetapi tiada manusia pernah melihatnya secara langsung kerana ia tersembunyi di bawah lapisan ais terbesar di dunia. Yang peliknya, saintis percaya gunung ini sendiri yang menyebabkan ais menimbusnya. Sekitar 1 bilion tahun lalu, pertembungan tektonik menolak puncak-puncak ini ke atas. Kemudian, kira-kira 34 juta tahun lalu, glasier mula meluncur dari puncak tersebut. Lama-kelamaan, glasier-glasier itu bergabung menjadi lembaran ais Antartika Timur yang kita kenali hari ini. Kini, di bawah ais itu tersembunyi dunia beku, lembah dalam, tasik bawah tanah dan banjaran gunung yang belum pernah dijejaki sesiapa. Ini seolah-olah sebuah benua hilang terkunci dalam ais, menunggu untuk dibongkar rahsianya.